saya, Ketua Audit Dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri 2025, maaf zahir dan batin. Saya ucapkan selamat Hari Raya di bulan mulia, bulan rahmat. Berhati-hati di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Kami dari cawangan Audit Dalam KKM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua warga CAD. Saya selaku Ketua Seksyen Kewangan Negeri 1 ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan maaf zahir batin. Nasihat saya pandu, cermat dan berhati-hati di jalan raya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum, saya Abu Hisham bin Anwar, Ketua Seksyen Audit Kewangan, Cawangan Audit Dalam, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Elakkan membazir semasa menyambut Hari Raya kali ini. Sekian, selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Seksyen Audit Prestasi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga CAD KKM. Di samping itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amal ibadah kita sepanjang Ramadan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Zina binti Jaafar, mewakili Ketua Seksyen Audit Cawangan Audit Dalam, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga CAD. Semoga semua selamat, bergembira dan bahagia bersama keluarga di Hari Raya ini. Bye. Selamat menyambut Hari Raya di bulan mulia, bulan berkah. Berhati-hati di jalan raya, jiwa selamat. Alah. Saya Abu Hisham bin Anwar, Ketua Seksyen Audit, Wakil Alamat. Saya mewakili Seksyen Audit Prestasi ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf dan semula ya. Saya Nurul Zina binti Jaafar, mewakili KSA Seksyen, mewakili